Setelah aku test baru aku tahu ketahanan bateri dia boleh pakai lama mana. Okey, kalau kau pakai mood yang paling laju sekali, bateri dia tahan boleh sampai 5 sehingga 6 jam saja. Itu mood yang paling laju lah. Tapi kalau kau pakai mood yang sederhana, mungkin lebih lagi boleh tahan dia punya bateri dia ni. Tapi bagi aku kira jimat lah tu. Okey, kalau kau beli kau dapat packaging yang macam ni. Okey, dia punya info tentang oksigen pump ni semuanya ada pada kotak ni. Okey, kotak dia pun simple je tapi dia tebal. Lepas tu kalau kau boleh dapat dia punya plastik bungkusan macam ni. Lepas tu dalam dia kau dapat dia punya tul untuk kau sangkut pada baldi ataupun pada bekas udang ke. Okey, lepas tu kau dapat juga wire. Lepas tu dapat juga logam punya batu macam ni. Jadi kepada yang berminat, yang paling penting sekali saiz dia tak besar. Mudah kau nak bawa ke mana-mana. Kau nak isi dekat aquarium ke, ataupun kau nak bela ikan gapi, nak tapau udang ke pergi kat kolam, ataupun kau nak isi ikan casting, hasil casting tengah ke, boleh isi dah dalam boleh gunalah ni. Jadi kepada yang berminat dengan oksigen pump ni, kau boleh dapatkan sekarang.